Kenapa ada organisasi yang dulu sangat hebat akhirnya mula hilang arah? Kenapa ada leader yang pada awalnya cukup berinspirasi, berkarisma, tapi lama kelamaan orang mula hilang kepercayaan? Dan kenapa ramai orang bekerja keras setiap hari tetapi dalam hati mereka sudah tidak tahu kenapa mereka buat semua itu? Hai, Assalamualaikum. Sekiranya anda baru di YouTube saya, nama saya Azizul Amal dan saya merupakan founder dan CEO untuk Akademi Dr. Azizul Amal. Dan ini adalah siri book summary part 4 daripada 5 bahagian. Dan sambungan untuk siri buku Start With Why tulisan Simon Sinek. Dalam video sebelum ini, kita belajar mengenai trust, mengenai movement dan kenapa ataupun why sahaja tidak cukup tanpa execution. Tapi hari ini kita akan masuk kepada bahagian yang paling penting dalam buku ini. Bahagian yang menjelaskan bagaimana organisasi hilang arah, kenapa komunikasi ramai orang gagal dan bagaimana sebuah perjuangan perlahan-lahan menjadi kosong. Dan percayalah, bab ini sangat deep. Simon Sinek menjelaskan bahawa urutan ini sangat penting. Why dahulu. Dah ada why, kemudian how. Dan akhirnya what. Tapi majoriti orang buat sebaliknya. Mereka terlalu fokus kepada produk, sales, target, angka, keuntungan. Itu adalah what. Tapi mereka lupa why. Dan bila why hilang, kerja mula terasa kosong. Sebab itu, ada orang yang berjaya dari luar. Bisnes besar, gaji tinggi, nama dikenali. Tetapi dalam hati, penat, kosong, burn out. Kerana manusia bukan hanya perlukan duit. Manusia perlukan purpose. Dia perlu ada sebab. Dan organisasi yang berjaya dalam jangka panjang, mereka sentiasa protect why mereka. Mereka tidak membenarkan duit menggantikan purpose, sebab mereka. Dan yang sangat penting kerana bila why itu jelas, keputusan menjadi lebih mudah. Kita tahu apa yang perlu dibuat, apa yang perlu ditolak dan arah mana perjuangan kita. Ini antara ayat paling powerful dalam buku ini. Communication is not about speaking, it's about listening. Ramai orang berfikir komunikasi bagus bermaksud pandai bercakap, pandai present, pandai jual. Tapi Simon Sinek kata, komunikasi sebenar berlaku apabila orang lain benar-benar faham dan merasa connected dengan mesej kita. Dan sebab itu, ada orang bercakap simple tapi sampai sangat sentuh hati kita. Dan ada orang bercakap hebat tapi orang langsung tak rasa apa. Kenapa? Kerana manusia tidak connect dengan fakta semata-mata. Mereka connect dengan emosi, dengan keikhlasan, dengan kepercayaan, belief. Sebab itu, leader yang hebat bukan sekadar bercakap untuk impress, tapi bercakap untuk memberi inspirasi. Dan ini sangat penting dalam dunia hari ini. Sebab ramai orang bercakap, tetapi sangat sedikit orang benar-benar menyampaikan makna. Kadang-kadang, satu ayat yang datang dari hati lebih kuat daripada 1 jam presentation. Sekarang ini bahagian yang sangat bahaya. Simon Sinek menjelaskan bahawa banyak organisasi gagal bukan kerana mereka tidak hebat. Tetapi kerana mereka mula lupa why mereka. Pada awalnya mereka ada purpose, ada misi, ada perjuangan. Tapi bila semakin besar, mereka terlalu fokus kepada sale, numbers, diorang fokus pada competition diorang, kepada keuntungan dan pelan-pelan why tu dah jadi kabur. Dan bila why dah jadi kabur, team mula confused. Customer mula hilang connection. Budaya mula rosak dan akhirnya organisasi hilang identiti. Ini berlaku bukan kepada syarikat kecil sahaja, malahan banyak syarikat besar dunia juga melalui perkara ini. Dan kalau kita fikir balik, kadang-kadang benda ini berlaku dalam kehidupan kita sendiri. Dulu kita ada impian, dulu kita ada semangat. Tapi lama-lama kita terlalu sibuk mengejar kehidupan sampai lupa kenapa kita bermula.
Dan mungkin itulah sebab ramai orang rasa penat, bukan sebab terlalu banyak kerja, tetapi kerana mereka hilang why itu. Jadi, apa sebenarnya pengajaran besar dalam video hari ini? Iaitu kalau why jelas, arah hidup lebih jelas. Kalau komunikasi datang dari hati, orang akan rasa. Dan kalau why mula kabur, slowly, pelan-pelan, semua mula hilang makna. Dan video terakhir nanti, kita akan masuk kepada bagaimana konflik berlaku dalam organisasi. Bagaimana why sebenarnya terbentuk dan apakah kesimpulan terbesar daripada keseluruhan buku ini. Dan percayalah, bahagian terakhir ini nanti pada video akan datang sangat emosi, sangat membuka mata. Dan kalau anda rasa video ini bermanfaat, share kepada orang lain. Kerana mungkin ramai orang hari ini tidak perlukan motivasi baru, mereka cuma perlu mengingat semula apa why mereka. Sekiranya anda belum subscribe, tekan subscribe, turn on the notification button. Semoga anda akan menerima update-update dan posting terbaru kami. Akademi Dr. Aizul Aman, pembelajaran sepanjang hayat.